Mana ada syarikat pinjaman wang Malaysia suruh customer bayar pendahuluan dulu punya. Guys, ingat, jika anda ada apply online pinjaman Malaysia, mereka suruh you bayar deposit atau suruh you bayar itu stamp duty ke apa. Mana boleh buat macam ini Mia. Syarikat pinjaman wang Malaysia tidak boleh minta customer bayar pendahuluan dulu. Ini mesti mau ingat tau. I tunjuk orang tengok ini customer. Tengok tak? Dia suruh customer bayar 250 dulu. Lepas tu bila loan dah lulus, dia akan masuk balik 1250 dalam account customer. Bila you apply dengan bank pun tak ada suruh you bayar apa-apa, betul tak? Bila loan dah lulus, dia akan potong dekat loan dalam saja. Mungkin you tak boleh dapat itu penuh amount lah, sebab dia tolak itu stamp duty, agreement fee, lawyer fee semua. So ingat, kalau syarikat wang Malaysia suruh you bayar pendahuluan dulu, itu scammer.